Aku sampai terasa macam kalau dapat jodoh Patani ni best. Dah senang nikah kat sana. Memang pergi Patani nikah. Lepas tu dia pun tak tahulah aku dulu macam mana ke apa. Betul lah. Sebab dulu aku sendiri rasa macam dah susah lah kalau aku nak ijaz perempuan sini. Allah ni Ghafur. Ayat dia Ghafur. Dia bukan Ghafir. Kalau Ghafir ni memaafkan. Tapi Ghafur ni maksudnya Allah ni sifat dia suka memaafkan. Okey. Jadi kalau orang buat salah, orang buat salah balik, dia suka tu. Engkau datang balik. Bertaubat balik. Jumpa balik. Engkau sepanjang bujang ni lagu-lagu Piramli tu bermainan dalam kepala dulu lah. Kau tahu kan lagu tu, Mat? Senangnya di dalam hati dah bujang kembali. Tapi taklah Dul. Ini cerita diorang berempat. Ya, kembali di Dolls Podcast segmen yang ketiga bersama dengan Syuk hari ni. Mamat, Fizi tak ada. Yelah, sayang betul lah. Episod ngam-ngam 111 111. Apalah, insyaAllah nanti kita buatlah satu ayat. Tapi tak apalah, set tu memang kita tinggalkan untuk arwah tu lah. Dia tak arwah kau ni. Dia dah jadi director. Sebut pasal member arwah kan. Kau tahu pagi ni masa aku nak datang, kesian tau member daripada kecil kat Penang, mengail dekat bawah jambatan nombor 1. Okey, Jambatan Pulau Pinang. Itu ikan banyak tu. Boleh mengail dekat tapak dia. Betul. Tapi itulah kadang-kadang ada juga orang cakap risiko. Sampailah kena kat member aku sendiri. Pagi tadi malas-malam lah kira dia pergi mengail. So pagi tadi ribut. Jatuh Dul. Sampai sekarang tak jumpa lagi ni. Allahu Akbar. Anak kecil Dul, 2 orang. Tak, dia memang hobi memancing ataupun cari rezeki dengan memancing? Hobi memancing. Ya, yelah, itulah bila sampai ajal kan. Umur tak berapa tahulah, minta-minta masih okey lah. Belum jumpa lah ni? Tak jumpa lagi. Allahu Akbar, semoga ada rezeki lah. Semoga ada rezeki sebab dia orang kata dia pandai berenang tapi main dengan laut ni. Dia orang kata dekat bawah tu dia punya ombak Karen kita panggil. Kan? Dia boleh tarik kita. Macam dalam clubbing gini bukan ada kara, ada gelombang gini. Aku bukan Babah Nadir. Gitu. Okey, episod terbaru, episod 11 ini. 111 dienakkan oleh Sambal Hitam Wati. Jadi kalau korang belum pernah rasa lagi sambal sampai hitam, hilang mati hitam Dul makan ni. Kau makan dengan siapa sampai hilang? Okey, kalau korang belum pernah rasa sambal hitam asli Pahang ni, kena try. Okey, kena try. Boleh makan dengan apa saja. Dengan Maggi. Kalau letak dalam Maggi sedap buat nasi goreng pun amat dahsyat. Kepedasan 8/10. Gabungan ikan bilis, belimbing buluh, cili bara kampung, bawang, testosteron. Nampak? Juga ada barang untuk gym. Betul. Dengan prebiotik ada dalam prebiotik untuk perut. Metadon tak ada dalam ni. Tak, tapi memang kalau siapa pernah rasa sambal hitam ni, dia cakap inilah dia rasa sambal hitam asli Pahang. Betul, dia yang paling penting tak sikit perut lah. Yap. Dan boleh tahan lama tau ni. Setahun ni. Setahun. Tahan setahun. Jadi kalau siapa yang nak berpuasa sebenarnya, puasa sunat ke apa ngam ni, paling sesuai lah. Sebab aku start ni bulan puasa, aku berniaga ni sebenarnya dah 3 tahun lebih dah sambal hitam. 3 tahun dah Dul. 40,000 botol terjual di online. Kaya Dul. Jadi dapatkan di TikTok Shop, sambal hitam by Boleh sebut Wati. harga ke? Harga RM20.90. Murah. Tak lama lagi aku kalau ada rezeki lah ni, aku bulan 9 aku ada Kau akan masuk. buat kotak pula. Bukan. Aku ada nak masuk satu event ni, Mihas. So untuk Madrid. Madrid besar tu. So nak bawa pergi insya-Allah Abu Dhabi. Betul, Sambal hitam ni. Singapura, Brunei, Indonesia, Colombia aku nak bawa. Woi, Colombia. Betul. Tempat scammer sana tu kau pergi buat apa? Tak, doang daripada ambil benda tak bukan-bukan, Betul. biar ambil makan sambal hitam. Mungkin boleh steam dengan sambal hitam. Dan korang boleh juga dapat dekat semua dekat Sepah Penyet banyak outlet. Betul. Ada. Dol. Ya Dul. Kita dah segmen 3 dah. Ya Dul. Okey, hari ni bila borak-borak ni kan, kau macam jadi guest pula aku rasa. Betul. Boleh je Padahal kan? kau ni Boleh je Dul, boleh je. Sebab cerita kau menarik Dul. Kan aku pernah cakap, aku sanggup bayang kau tu untuk cerita lucu hidup kau. Nah, Pernah kan? pernah. betapa lucunya. Dia cerita hidup dia lucu man. Sangat lucu. Macam-macam berlaku. Satu Malaysia ketawa masa tu. Betul. Dol, jadi ni, segmen 3 ni aku rasa mungkin aku nak ceritakan cerita lucu hidup aku. Bukan Dol. Kehidupan kau Dul. Sebenarnya kehidupan kau pada aku interesting Dul. Very colourful. Very colourful. Sangat, Sebab Dul. ini kita kena faham, 1 bilion orang ada 1 bilion cerita. Betul. Jadi dia takkan pernah sama. Betul. Jadi cerita aku. Betul. Mamat. So kau hari nak cerita pasal kau. Aku suka bila kau cakap macam ni sebab aku pernah terfikir tau Dul. Kadang-kadang kita takkan boleh jadi orang tu dan kadang-kadang kita akan rasa macam
dahsyatnya dia. Tapi padahal dia sendiri pun akan rasa macam dahsyatnya kita. Ya. Sebab dulu dekat masa zaman Raja Lawak kan aku pernah cerita Fendi sepatutnya dia tim dengan Apit Gemuk. Okay. Dia tim dengan orang lain. Raja Lawak 5 masa aku. 5. So budak yang partner dengan Fendi dulu tu dia pilih-pilih kasih. Dan sekarang ni Apit Gemuk ni dia hidup dia setiap malam dah konsisten 3 tahun buat paranormal. Dia buat paranormal dia pula. buat paranormal. Cari hantu pula. Cari hantu. Jadi pada aku cakap macam dahsyatnya kau ni sampai macam mana nak buat setiap malam kau larat pergi buat benda tu. Fendi pergi cek kedai makan, dia pergi cek hantu Dia pula. pergi cari hantu. Tapi pada aku yang anggap dia dahsyat macam tu, aku pernah bawa dia sekali ikut aku pergi berniaga kat Singapura ulang-alik. Dia pula cakap kau dahsyat. Dia pula cakap macam mana kau sampai Kau memang sanggup king ulang-alik Singapore punya orang. Pening pergi sana. Rupa-rupanya begitu Dul. Kita kadang-kadang kita takkan boleh letak kita di dalam kasut orang lain. Memang tak boleh Betul dulu. lah, tak boleh Dul. So jalan cerita kau dulu sebenarnya sangat-sangat menarik lah pada aku. So aku ambil aku nak ambil yang dekat selepas kau keluar Hot FM. Okey. So, sebab kita tak pernah keluar- cerita secara detail juga tentang betul. perkara ni, Dul. Boleh. Selepas keluar Hot FM sebenarnya kita masih berjumpa apa semua. Kita ada buat dulu podcast apa semua. Yang aku rasa start kita tak jumpa lepas aku dah busy kat Singapura. Kau dengan podcast aku dengan Singapore podcast time tu. Lepak Bapa sampai sekarang aku still Lepak Masih Bapa lagi, podcast masih. Dan kebetulan ada fasa hidup aku yang aku lalui. Aku bercerai untuk kali kedua. Itu aku nak tanya sekarang. Itulah dia kita nak ambil bahagian tu. Kau status kau apa sekarang ni? Ada lelaki orang ataupun kau Tidak. Kau Kalau aku laki orang mesti aku bagi tahu. Kau menduda lah sekarang. Aku Kau bujang duda sekarang senang. ni? Aku bujang senang. Bujang senang. Aku berubah menjadi buaya. Aku itu hari bulan puasa Ya. jumpa anak kau. Oh ya, aku tahu. Syuk pada cerita. Sebab kita masuk soft kan dekat booth Betul, soft. betul. Aku baru sebut Syuk. Aku toleh aku nampak Farah pegang anak kau cakap anak Syuk. Terus kita datang kat sana kan. Ya, Anak Syuk. Alhamdulillah. Kita tahu anak kawan kita kan. Iskandar pun ada bagi tahu kat aku. Kebetulan ada datang kau punya anak punya buat kikah kan. Okay. So kalau nak dikatakan bukan kita nak throwback, kita nak cakap apa, benda pun dah lama berlalu. Aku rasa dah setahun kot. Aku dah bercerai. So dalam hati aku pun benda yang lepas tu lepas. Aku pun berdoakan yang terbaik untuk dia apa pun yang berlaku. Aku menjalankan tanggungjawab aku lah Dul. Untuk anak aku, aku bagi equal. Mungkin benda ni ada pernah jadi sekali, ada jadi satu isu di mana aku pun ada bawa keluar. Pernah ada isu yang kononnya aku bagi sikit pada anak aku. Tak, aku terus bawa keluar statement bank. Aku bagi anak aku setiap bulan 3 orang ni seorang 1,000. Equal setiap bulan aku tak Yang promise. anak kau yang dengan isteri pertama 2 anak orang aku 2 orang dengan isteri pertama, Okey. seorang 1,000. Anak aku yang dengan bekas isteri yang kedua pun 1,000. So aku maintain 3,000. So Setiap bulan, Dul? Setiap bulan Tanpa culas? Tanpa culas. Alhamdulillah, Tanpa Dul. pernah aku culas. Sebab ini pernah terkeluar sekali dekat M-Star. Okey. Sebab ada tak payah cakap siapa yang keluarkan ke apa lah itu. Dan aku bagi terus. Dan kebetulan masa tu ayah aku tengah sakit tu. Ayah aku tengah sakit. Aku terus cakap InsyaAllah untuk saya punya tanggungjawab, InsyaAllah tak pernah miss Dul. Faham. Dan kalau kau tanya pasal fasa hidup aku pun pernah Dul. Tak mungkin Dul, mana ada orang bercerai yang okey. Itulah dia, Dul. Tidak Dul. Sebab kau ada satu benda tau, ada satu barang yang aku rasa dahsyat, Dul. Engkau comeback gila, Dul. Bagi aku engkau orang yang comebacknya dahsyat. Engkau ada tak tahu Dia, Dul, hati engkau ni macam mana kan? Dia itulah Dul. Sebenarnya ini pernah dalam kereta kebetulan ada seorang member aku pernah cakap benda yang sama pada aku. Dia cakap macam mana Syuk nak jadi macam kau, hati kau kuat, hati kau kuat. Aku dapat jawapan masa dalam kereta tu. Aku cakap okey, kita ni manusia, kita selalu pandang zahir tau. Kita selalu tengok zahir. Macam kita akan nampak sesuatu, kita nampak kagum sebab zahir itu ada di depan mata kita. Macam kita kagum dengan kereta mewah, rumah besar. Sama juga zahirnya yang kau nampak aku kuat, kau nampak mental aku strong. Tapi hakikat dia, hati aku, mental aku ni bukan aku punya Dul. Aku sendiri pun pernah tertanya dalam diri aku, macam mana aku boleh jadi sekuat itu kan. Sebab Allah pinjamkan Dul kekuatan tu. Kau hebat, Dul. Tapi Dia real Dul. Tapi dia pinjamkan tu mesti ada cara yang kau buat sampai dia boleh nak bagi pinjam tu, Dul. Mesti Okey, ada Dul. pasal kau dah ada benda tu. Umrahnya lain, Mat. Dahsyat ni budak Tak adalah dahsyat Dul. Dia betul. dia okey, dia pernah aku tak adalah cakap aku all the way baik Dul. Tak nak Dul. Sebab kadang-kadang tiba-tiba orang ternampak, ni Syukri kan yang tengah nak apa dia buat kat sini? Masih ditakut lama. Dia
Aku jujur aku cakap ada fasa yang kita jatuh juga. Ada fasa yang bukan aku all the way. Aku bukan daripada asal orang yang baik all the way, tak dul. Tapi aku sedap ini aku dengar Ustaz Azaidrus pun yang punya lalu kebetulan dekat FYP aku yang aku pinjam ayat dia. Aku kadang-kadang terfikir tau, aku dalam proses nak jadi baik, kadang-kadang lepas 3 hari jatuh. Bertaubat, Istiqamah tu payah tu. Bertaubat, lepas tu lepas 3 hari jatuh. Tapi Allah ni Ghafur. Ayat dia Ghafur. Dia bukan Ghafir. Kalau Ghafir ni memaafkan. Tapi Ghafur ni maksudnya Allah ni sifat dia suka memaafkan. Okey. Jadi kalau orang buat salah, Orang buat salah, balik, dia suka tu. Engkau datang balik. Bertaubat balik. Jumpa balik. Dia sampai aku pernah kongsi pun ni dekat podcast. Ada satu lalu dekat FYP pasal ada dibayangkan seorang lelaki ni dia katunkan kaki dia berminyak. Okey. Kaki dia berminyak. Bola masaj. Bukan. Kaki dia minyak hitam. Minyak hitam. Bukan, kalau masai minyak lavender. Kaki dia minyak hitam. Jadi dia pijak dalam bilik tu penuh tapak kaki kotor, betul? Yalah. Jadi bila dah penuh, dia ambil mop, dia mop. Tapi sentiasa akan ada bekas tapak kaki dia. Yelah pasal dia mop lagi. Sentiasa sebab tapak kaki dia hitam. Tapi apa yang kita beli? Usaha dia untuk padam kotor tu setiap kali benda tu kotor. Okey. Betul lah Itu tu. yang kita beli. Hang pergi umrah berapa kali dah? Alhamdulillah dah kali kelima. Kali kelima. Tahun ni Kerana insyaAllah Allah kali tahu kelima. kau tu nakal, kau tu jahat tu sebab Allah suruh kau pergi umrah, sebab kemaafan yang hang cerita tadi tu. Betul tak Syuk? Okey, tapi aku tak nak ambil tu satu benda yang kita sebagai lesen. Sebab ada aku pernah kena dengan member aku satu ayat pun sedap juga. Member aku cakap kan, bila kita terjatuh kan, betul member aku cakap kat aku, pedas Dul. Dia cakap tengah-tengah cerita macam biasa kita tengah seronok-seronok bercerita. Tiba-tiba member aku ni cakap macam ni. Pergi umrah 5 kali dah tapi sayang dia macam wheel of fortune je. Balik jadi balik. Sedangkan ada ramai lagi orang teringin pergi umrah, tak dapat. Tapi kau yang dah pergi banyak kali, balik jadi balik. Aku tersentak tu. Tapi Syuk, ni kita kan jemputan. Betul, nak pergi betul. haji, pergi umrah ni. Kalau Allah tak izinkan, sebab Allah izinkan dia nak suruh kita pergi sana, keampunan yang Betul, besar amin. kat sana. Cuma bila aku tersentak tu Man, itu yang bila aku berfikir balik, adalah benda-benda yang aku bertanya macam mana ni Ustaz ni, kita kadang-kadang kita nak bertobat tapi kadang-kadang boleh tahan 2-3 hari, lepas tu jadi balik. Itu yang Ustaz cakap, Mat, dia satu je Mat, tak kisah malam ni kau baru lepas minum ke, kau balik kau solat. Tak kisah malam ni kau baru lepas main ke dengan girlfriend kau, kau balik kau solat. Malam ni lepas kau mencuri ke, kau balik kau solat. Sebab itu adalah benda yang kau kena buat. Dan tak mustahil satu hari engkau nak buat benda ni balik, engkau akan rasa macam sial lah aku solat dah. Sayang lah nak buat. Betul. Sebenarnya betul, nak mendidik hati tu dia kadang-kadang dia tengok orang. Nak jumpa ikhlas tu susah tu. Ya betul. Jadi tapi sebenarnya kalau boleh dipraktikkan macam tu, kalau boleh tak payah macam tu. Tak payah. Jangan kau jadikan pula orang lesen. salah anggap kita kata. Tapi kalau dah itulah salah satu cara untuk mendidik hati kita, sebab lama-lama kita akan fikir macam tu. Kau ni bodoh sangat ni. Betul. Kau dah akan jadi semayang macam tu. dah. Kau dah semayang dah. Kalau kau tinggal je benda Allah ni, komplit dah elok dah. Semayang tu semayang je lah. So dia daripada kau langsung tak buat. Betul. Dan kadang-kadang lagi takut bila buat salah langsung tak ada rasa penyesalan, rasa tak patah balik. Betul. Sebab ada orang yang dah sampai situ tau. Hati dia Istirahat yang keras. kita panggil apa istirahat ke apa tu? Istirahat tu kalau macam kau buat salah, kau tak pernah solat, betul. dan Tapi Tuhan kayu. bagi lagi kekayaan. So itulah nak mendidik hati tu, kadang memang ada proses dia. Ya, itulah dia. Selagi Allah ni mana Ghafur. Dia suka memaafkan. Lepas tu Aku sekarang ni yang satu cabaran ni kita sembang sekadar berbual kosong untuk aku rasa benda-benda lain ni aku dah boleh tinggal juga. Cuba satu, bila orang yang belum berkahwin dah duda ni Mat, Weh, dia bahaya susah tu. dia ialah perempuan. Memanglah Betul Dul. Dia susah dia ialah perempuan. Dan aku suka ada satu ayat yang kebetulan aku pergi dengar, ada seorang member aku pernah cakap pada aku. Benda lain Allah tegur, dia terus tegur jangan tau. Jangan mencuri misalnya, jangan membunuh, jangan buat apa-apa yang jahat. Tapi kalau zina dia cakap apa? Apa Jangan menghampiri. Maknanya hampir pun jangan tu. Ya Dul, sebab Jangan Tuhan kata nak buat, hampir pun jangan. Tuhan ni tahu Dul manusia ni macam mana Dul. Betul, maksudnya aku Mekanism. faham tu. Aku faham maksud dia tu. Sebab maksudnya kalau hampir pun kita memang akan terus gol. Okey Dul, Akan aku terjadi. bagi satu contoh lah Dul. Ini
Aku kongsilah ini apa yang aku lalui. Cantik. Bukan kata kita nak buka aib kita, tapi sekadar mungkin boleh jadi pedoman. Pengajaran pada itibar. Tepat Dul, jangan menghampiri zina ni. Sebab dia akan start, dia macam ni je Dul. Contohnya hari ini, dia pandai bijaknya setan ni Dul. Hari ini kau pergi ke kelab. Contoh kau pergi kelab malam dengan alasan aku nak pergi just aku nak dengar muzik je. Betul. Aku nak hilang stres. Kali pertama kau pergi, kau balik, kau akan jadi bangga sebab kau tengok aku. Aku pergi just aku dengar muzik. Betul. Aku tak ada apa-apa. Tapi sebenarnya kau dah menghampiri dia akan tarik kau pergi kali kedua sebab kau rasa apa? Kali kedua ni aku pergi pun mesti Kau boleh kontrol. Aku boleh kontrol babe. Aku just nak pergi dengar lagu. Dol, dia akan mainkan pula dengan tengok perempuan tu. Betul. Tapi aku nak tengok je. Aku just nak tengok je. Dan aku nak balik. Dia akan tarik kau pergi kali ketiga sebab Nak tengok. ada lagi tak perempuan tu dekat Ya. situ? Ada yang adik-beradik Dol. Ya Dol. Adik-beradik Kenapa kau tak Dan Dol yang jahatnya zina ni, zina maksiat ni, tahu apa? Dia betul tu. Dia bukan jahat engkau, dia jahat kau time tu je. Dia akan musnahkan kau punya ke depan tu. Memang. apa semua. Kau tahu tak contoh ini yang aku lalui, yang aku rasa macam betul lah. Katakanlah esok tu kau dah plan. Okey, kau plan hari esok ni apa kau nak buat. Katakanlah plan kau ialah kau nak pergi gym konon. Lepas tu kau dah solat-solat, kau nak pergi rumah mak kau. Then kau nak balik, kau nak berniaga. Kau nak berniaga. Lepas tu kau nak lalui. Malam ni lepas habis kau solat isyak, nak pergi kecap lah. Kau pergi then kau balik. Kau balik, katakanlah malam tu tiba-tiba kau balik dengan kawan-kawan kau, ada perempuan lepak sekali. Tak ke dia melarat sampai ke tengah hari esok. Memang. Habis gym tak pergi, Habis. solat tidak, Habis. ke rumah mak tidak, Habis. meniaga pun kau tak larat. Betul. Habis Dol. Memang. Itulah dia paling tepat. Jangan menghampiri zina. Itulah dia. Betul. Kalau tiba-tiba kau berdiri macam ni, kau tengok atas bawah. Kumah urut. Jangan lalu. Memang. Seorang Mula-mula pula memang kawan nak kau lalu. berdiri je. Kau Kau mula-mula berdiri je. Kau berdiri, kau tengok mula-mula. Tengok kan. Pasal Esok tu kau start tanya package. Esok kau start tanya package. sebab asalnya kau tengah bawa kereta. Kau tengah bawa kereta, kau tengok berkelip-kelip. Ada lambang kaki. Lambang kaki. Baru buka Dol. Otak kau dah register ni. Ada sini barang. Betul, Besok betul. kau datang, itu yang aku cerita berdiri. Nak tahu, nak ingin tahu. Tengok, besok datang tanya package. Tanya package tu. Dekat Penang kat area mana yang macam baru buka semua lambang kaki? Jawi lah. Jawi area Jawi. Betul. Ni borak. Jangan lalu lah kalau boleh kat depan tu. Berlelucuan Jangan boleh tengok. berlelucuan, tapi betul yang kau cakap tu. Jangan menghampiri. Ni Betul. kita umur dah 40 lebih dah Tapi semua. kita so ni kita boleh dah lalu bercakap. dah. Itulah yang aku cakap. Akunya kadang-kadang boleh bercakap. Tapi lumrah manusia ni, itulah dia. Kita boleh cakap 2-3 hari, kadang-kadang kita boleh jatuh. Sebab itulah sebenarnya yang bestnya sebab Allah ni Ghafur. Jadi Ustaz Azaidrul tu cakap apa? Lebih baik orang yang selalu buat salah dan selalu bertaubat Betul. dari orang yang tidak pernah buat salah dan menyangka dirinya baik. Oh, itu bahaya amat-amat dahsyat tu. Tu amat-amat dahsyat sini. Kita boleh tergapung-gapung terawang tu kalau kita selalu rasa kita baik. Tolong ambilkan serban bagi kepada beliau. Tapi betul lah kalau kita buat jahat, kita buat nakal, kita sedar benda tu. Kita kena sedar Man. Kita kena sedar. Itulah mungkin kalau kau tanya aku, mungkin itulah sedikit Dol mungkin aku boleh share. Kalau orang tanya macam mana kau boleh kuat, macam mana mental kau boleh kuat. Simple. Tak mustahil kita akan buat salah normal. Betul. Tapi bila kita buat salah tu, janganlah kita lokek untuk cuba solat sunat taubat Betul, 2 rakaat. betul. Betul. Solatlah. Biarlah orang rasa macam, alah kau ni baru lepas buat benda ni, kau nak solat sunat taubat. Lantaklah. Asalkan kita tahulah. Kita Lantaklah. bukan semayang untuk dia, kita semua untuk Allah. Betul kan. Man. Itu je Man. Han bila yelah, Han lama tak jumpa anak crack tak Han? Untuk anak aku yang wife first, aku selalu video Dekat call. Sabah, Alhamdulillah. Dah sekarang dah duduk sini. Duduk dengan mak dia kat sini. Oh, okay, Cuma anak aku yang kedua ni aku tak pernah jumpa, tapi insya-Allah tengoklah kalau andai kata ada rezeki, ada peluang, insya-Allah. Planning kau ke depan apa Dol sebenarnya? Penat Dol. Sejujurnya kalau kau tanya aku, dulu kau ada sebuah rumah, kau dah jual. Sekarang ni aku kadang tak tahu, kau duduk Penang kan? aku duduk Penang. Duduk Almah. Tak, kalau rumah tu alhamdulillah Dol, aku dah kembali macam ke rumah yang dulu balik.
Kau dah ada beli rumah ke macam mana ni? Tak, aku duduk rumah sewa tapi alhamdulillah rumah aku dah okey lah. Okey. Untuk financial aku rasa alhamdulillah okey. Cuma aku penat dalam segi bekerja macam ni lah. Bekerja yang aku ulang-alik, aku terpaksa ke Singapura, ke Brunei. Kalau boleh aku teringin juga nak ada kawan-kawan tengok macam kau. Ajak 60 outlet. Kau sepah penyet pun tahniah Dah berapa outlet dah lah alhamdulillah. 7, 8, Dan 9, 10. kau tahulah Dul, aku ni selalu suka kau jadikan contoh. Kau buat flavor dulu apa honey Joanna. Aku buat acar. Benda-benda kecil yang mudah gagal. Kau buat sepah penyek. Aku buat stall burger. Ada store burger yang kat mana? Cuba cerita sikit ni sekarang punya burger. Dulu aku buka Bubble Bee, dia buka semut. Aku buka semut. Kuning juga. Basamut. Aku suka. Bertahan berapa lama semut tu? Weh, tak lah rasa macam tak pernah tahan. Tak okey lah. Walaupun hang macam copy paste je. Sama juga dengan copy paste je. Betul. Tapi setidaknya kita nak ke landasan tu. Kita Ya. berani, tak semua orang berani tahu untuk nak berniaga. Sejujurnya aku tak pernah berniaga secara serius. Tapi bila Allah bagi ruang dapat bersama dengan Sueb, selepas Bubble Bee kita buat spa penyet, baru aku tahu langit tu tinggi ke rendah. Han nak overhead sebulan berapa ratus ribu, nak bayar gaji, bayar kedai semua. Itulah Cuma dia. orang tak tahu bab tu. Betul Dul. Betul. Kita lelaki kita kena harungi lah benda tu. Macam Han sekarang ni burger ni, apa cerita ni? Apa planning dia lagi ke depan? Dekat mana Han berniaga? Tak, burger ni puncanya. Depan clubbing ke macam mana ni burger ni? Bukan. Aku pindah duduk kat satu kawasan Batu Kawan lah. Batu Kawan. Daripada rumah atas. Batu Kawan alhamdulillah tu sekarang tempat aku dah track dulu track lomba motor dulu. Batu Kawan, track Batu Kawan. Yalah, Kaprik situ. Betul, Kapri. dekat Bukit Jalil. Dekat Bukit Jalil. Ada sana Bukit Jalil juga Bukan Batu Kawan betul. Dulu aku buat kaprik kat Bukit Jalil masa kita Hot FM. Aduh. Batu Kawan betul. So aku pindah dekat situ, kebetulan dekat kawasan situ tak ada orang jual burger Dul. Kenapa? Asal dia sebab Macam kawasan pelik situ je tempat tu tak ada jual burger. dia orang tak boleh berniaga depan kedai. Orang tak boleh berniaga depan kedai. Orang tak boleh berniaga depan kedai, tak boleh buka Tepi jalan stall. lah. Orang tak boleh berniaga tepi jalan. Lepas tu kira asal kami nak makan burger tak ada. Lepas tu kebetulan member aku ada buka restoran dekat situ. Jadi bincang dia bagi buka stall. Best perjalanan dia, aku beli stall Mamu Coco On. Ingat tak Mamu? Stall, aku beli stall Mamu Coco On, aku buka. Lepas tu situ kawasan industri. Alhamdulillah. Okey, hang buka daripada pukul berapa? Kena bagi tahu ni Buka orang nak rasa burger hang. dia buka pada pukul 8 malam sampai 12 malam. Lambat hang buka burger pukul Betul. 8 besok 4 petang dah buka. Sebab Burger aku 4 jam je. sebab yang crack budak nama crack tu, dia siang dia kerja, dia balik 6.30. So aku kena buka pukul 8 sampai Crack pukul ni 12. budak hang punya Videographer aku dulu. Aku pernah pakai Ya, budak hang tu. crack. Itu boleh di-franchise-kan tu Dul. Sebenarnya ada orang minta Dul, tapi aku pakai Peti Ramli Dul. Nak franchise kan apa? Tapi bagus lah. Apa nama hang punya burger? Crackers Burger. Apa? Crackers Burger. Kenapa crackers? Sebab aku Nama pakai budak tu resipi crack? dia. Oh, crack. Aku pakai resipi dia. Dulu arwah ayah dia punya burger dekat KL. Okey. Hang kena bagi tahu dekat mana kedai ini hang punya burger Dekat ni. Eco Horizon, Batu Kawan, sebaris dengan Afim Bank. Satu je burger kat situ. Film bag. Tak dengar hang punya burger gini. So itu ada. Lepas tu kau berniaga perfume Berniaga lagi. perfume. Yang kau nak pergi ke Brunei ni jual apa? Perfume. Perfume. Sebab aku pergi Brunei, okey, ada beberapa benda yang menarik lah Dul pasal Brunei Dul. Jadi Brunei ni sebab aku first time masuk, mungkin itulah seronok lah kot dia kan. Tapi aku baru tahu Dul, Brunei rupa-rupanya kos hidup dia tak tinggi Dul. Oh ya. Yalah. Walaupun Brunei gaji diorang punya duit mata wang 3 kali ganda lah. 3 kali ganda. Kita dengan Singapura sama kan? Sebab first time aku sampai Brunei, aku nak pergi beli makan. So aku pergi beli makan, aku cari nasi katok. Sana famous nasi katok. Tahu. Nasi katok, nasi dengan ayam dengan sambalan. Aku nak pergi beli, aku tanyalah berapa nasi katok, nasi, ayam, sambal. Kita jangan convert. Kau tahu berapa Dul? Berapa Brunei? RM1 Brunei. $1. $1 Dul. Kalau masuk kita pun RM3. Dul. Tak makan nasi. Jangan menekan. Tak, benda jangan menekan. Tak Dul, aku memang itu reaksi aku. Besar mana nasi dia? Banyak Dul. $1 macam mana buat? Dalam Dul, aku polystyrene tengah biasa fikir, tu. Dul, macam mana Dul? Kau bayangkan Dul, Polystyrene biasa tu saiz dia. dalam polystyrene biasa tu RM1 dengan ada ayam 2 ketul lagi dengan ada sambal. RM1 Brunei Dul. Murah. Lepas tu Kenapa aku, Dul jadi macam tu Dul? Kenapa? aku pergi makan bakso dia baru $2.50. Murah sangat. Singapura pun tak macam tu. Ya Dul. Jadi bila aku tanya orang, baru aku faham. Rupa-rupanya gaji dia orang tak tinggi. Okey, macam Singapura kali 3, basic gaji dia 1,700, 1,800, betul? Dekat Brunei, basic dia kalau empang minyak 500.
Alamak. Kalau kat Singapura kita makan nasi campur pun, contoh aku makan kat Maimunah itu hari kan, dalam $10 Betul. convert duit kita RM3 lebih macam tu kan. Betul. Untuk diorang $10 tu dah mahal sebenarnya kan. Betul. Ini tak, rupa-rupanya memang kerajaan diorang memang bagi taraf hidup yang biasa je. Minyak yang amat-amat murah. Murah. Kereta 8,000 kau dah boleh beli Honda. Oh, $8,000 $8,000 dolar tu dah boleh beli Honda. macam mana Ah. Tapi kalau RM1 meniaga untung macam mana? Ada Itu yang aku subsidi tengah ke? fikir. Kerajaan bagi subsidi, bukan? Okey, dekat sana tak tahulah, aku negara pertama kot yang aku pernah pergi dan aku tengok tak ada 7E dol. Tapi pasar raya diorang nak Ada orang ada kedai diorang sendiri dan diorang ada makanan, kalau bahan mentah ayam diorang ada yang brand diorang sendiri. Oh. Jadi mungkin dekat situ kot kerajaan diorang bagi yang harga betul-betul murah, jadi taraf hidup pun tak tinggi. Faham. Sebab Jadi dia- 500 tu kau dah boleh hidup. Betul, sebab dia negara pun negara yang sangat kaya, yang sangat-sangat diorang kaya. punya Ya. penduduk sampai 1 juta tak? 500,000 diorang punya penduduk. Tapi aku rasa diorang dapat banyak subsidi lah tu. Aku rasa macam gitu aku tu. rasa. Sebab kalau gaji 500, tak tahu lah, wallahualam cukup tak cukup kan. Tapi mungkin ada subsidi-subsidi lain. maksudnya- Kerajaan dia banyak. Lepas tu kau tahu dulu, yang minggu ni aku nak pergi ni, Sultan Brunei punya hari jadi. Dan Sultan Brunei punya hari jadi, seminggu ni setiap daerah buat event. Oh, sedap lah. Dan tak aku salah ataupun betul atau tak betul, aku dengar orang Brunei tak boleh keluar masa time hari jadi Sultan. Tak boleh keluar daripada Brunei Daripada lah. Kena Brunei. celebrate sama-sama lah. Mungkin aku rasa macam ni apa yang aku dengar, kalau tak tahu lah kalau salah ke tidak kan. Dengar kalau rumah korang memang ada minyak dekat situ, dengar kerajaan akan bagi subsidi pada keluarga sebab tanah kau ada minyak. best Dengar ya. macam tu kan. Dan Sultan Brunei pun selalu bagi duit kan. Kalau lepas main rasa. Jumaat, ampau. Sebab bini aku dah pernah pergi dah Brunei Kan? Bawa sama hitam lah. Itulah, Seribu botol. dengan bini 1,000 aku sold pergi out. kan. Habis. Dengan bini dia Kau sold out. tahu aku cakap Ansyuk 3i. perfume satu hari 100 botol habis Allah, itulah aku bermakna pergi. orang Brunei kuasa membeli Ya, power lah juga. itulah ini kali ketiga lah aku pergi. Cuma yelah daripada kita macam peniaga daripada Malaysia ni, harga lah kita nak kena betul-betul Ya, sikit. betul. Sebab kita pun bukan sengaja nak jual dengan harga yang tinggi sebab kita banyak pun mah tiket flight lagi. logistik kita macam Wati tu hari kena berapa ribu beribu juga kena itu hari kan. Beribu juga, yang itu je bawa lah ni. mahal sikit kan. Dol, so sekejap aku tak dapat jawapan sikit lagi daripada kau. So planning kau ke depan ni apa yang okey, meniaga ni meniaga lah apa Okey, semua kan. meniaga, Untuk apa semua. kehidupan kau tak ada nak kahwin lagi ke Dol? Hai Dul, mana Barang Dul? baru tak ada ke? Ha, barang baru tak Dol. ada Dul. Buat sementara ni aku rasa aku betul-betul single. Ini Apa first time. barang Dol? Apa barang Tak adalah Dul. Sebab kalau nak ikutkan cerita selepas daripada Kau pula pernah perkahwinan- bawa badan apa semua ni Dol. Tak ada, Dol. Testosteron naik Dol. Selepas perkahwinan kedua aku ni, aku rasa nama aku dah red flag lah Dul. Untuk Red flag Malaysia. lah. Untuk Malaysia. Jadi Untuk kau nak cari Malaysia. orang Singapura. Dan Tak ada lah. Aku rasa bila aku pergi Patani, aku sampai terasa macam kalau dapat jodoh Patani ni best. Dah juga. senang nikah kat sana. Memang pergi petani nikah. Lepas tu dia pun tak tahulah aku dulu macam mana ke Ah, apa. betul lah. Sebab Dul aku sendiri rasa macam dah susah lah kalau aku nak ijaz perempuan sini. Sebab mesti dia akan Ya, macam faham. Ini show Tapi tak jugalah. Bila aku tengok, yelah ada beberapa nama besar kat Malaysia ni pun lepas kahwin juga dengan apa yang berlaku dalam hidup diorang. Ada je Allah sediakan. Tengoklah Man. Ada Dol. Ada hamba Allah yang nanti akan terima kau seadanya. Untuk nak kahwin adalah Man. Mestilah Stok ada, stok ada. Tak ada Man. Perasaan ada. Perasaan Masih ada Dia- lagi. Stok tak ada. Dia lebih kepada senang hati jadi orang bujang ah. Tak ada juga Dul. Rindu Dul. Lagu Aku macam- sampai tahap apa tahu Dul? Aku sampai tahap WhatsApp budak rumah aku sendiri punya rindunya nak dengar bunyi WhatsApp. Oh, faham. Orang Ya. tak ada WhatsApp dia. Orang tak ada WhatsApp aku. Janganlah macam tu. Ya Man. Budak rumah aku ada kat atas. Aku tanya, Bear dekat mana Bear? Kat atas. Turunlah. Tak apa, lepas ni aku WhatsApp kau lah. Betul lah, Aku Man, akan hantar gambar stiker-stiker yang akan membuat kau tergoda. Tapi Dol, kau sepanjang bujang ni lagu-lagu Piramli tu bermain lah dalam kepala Dol lah. Kau tahu kan lagu tu Mat? Alright. Senangnya di dalam hati dah bujang kembali. Tapi taklah Dul. Ini filem Doremi ya. Tapi tak Dul. Betul Dul. Ada momen-momen dia yang sebenarnya Mestilah. ada perlu isteri. Macam contoh aku ambil paling terdekat masa time ayah aku sakit. Ya. Masa time ayah aku sakit, aku iyalah kita akan ada bab satu stres bila akan ada lah kita nak kena atur, nak kena jaga ayah apa semua. Macam abangku balik kalau dia stres, dia ada bini dia. Tu kalau kakak aku pun aku ada kakak angkat kan. Balik ada suami dia. Time tu aku balik aku tak ada siapa
Dul nak mengadu. Lepas tu kadang-kadang kau ada benda happy, kau nak cerita. Tak ada siapa nak cerita, Tak ada siapa kau Dul, kau nak cerita. Benda-benda tu Dul. Memang lah, faham tu. Kau Dia balik. kawan tak sama dengan kita bercerita Tak sama. dengan bini kita. Bini kita dia terima Takkanlah seadanya aku je. cerita kau, lepas tu dah happy sangat aku cium mulut kau. Takkan. Kau macam mengharapkan sesuatu orang bila bercerita ending dia cium mulut. Tak ada lah. Dah halal lah, yang halal. Tak, bukan. Isteri pertama bekas isteri pertama Dah kahwin. Yang bekas isteri kedua Tak tahu, Tak tapi tahu lagi. semoga berbahagia lah. tak nak berport kembali ke apa semua. Tidaklah Mat, pada Tidak aku ke Mat, arah tu lah. pada aku Mat, bukanlah aku nak kata apa. Aku kalau boleh nak start over yang baru lah. Faham lah. Betul lah tu. Start over yang baru. Okey. Yelah, bukan mudah lah sebab ni untuk kali ketiga kalau Syuk berkahwin. Sebab tu aku tak ada yang macam dulu macam kalau nak tipulah Dul kalau langsung tak ada kenal. Tapi cuma kali ni aku rasa aku pun kena perbaiki diri aku dulu. Dan aku pun kalau boleh nak cari yang dah betul-betul lah Dul, kali ketiga lah Dul. Yelah, betul lah tu. Umur dah 40. Kau berapa sen kan? 40 sen Dul. 40. Kau tahu ni 40? 40 Dul. Oi, ngam mam. 84, 85, 86 Nah. ngam. 40 dah Dul. Kita dah 40 series Dul. 40 series dah. Dia kalau 40 series, kalau kau tengok kat FYP, yang apa yang paling dirindui oleh kita masa umur 40, dan duduk dalam kelab duduk goyang seorang. Oh. Goyang depan speaker lah. Okey. Segmen 3 kita dah boleh Mendarat dah. boleh mendarat apa ni. Yalah, Dul. Slowly. Semoga Korang tanya aku nak tanya juga korang. Apa? So far apa perancangan Dul ke depan? Dol sebab sekarang ni kau tahulah industri podcast ni dia untuk sponsorship tu dia agak slow. Betul. So bila sponsorship tu slow, kadang-kadang kita struggle lah. Pasal Betul, kita Dol, ada team struggle. kita kan. Kita bukan buat dia cikai-cikai, buat biasa-biasa. Betul, Tidak. Semua ni berbayar. Mungkin bukan dia orang berbayar. tengok yang Zahir ni Nampak 3 macam orang. senang lah. Belakang ada berapa orang tim ni? Kita bukan pacak handphone suka-suka. Pacak handphone ni kita ada berapa kamera Tapi semua. kalau masih ada rezeki kita bersiaran, rasa kita kena teruskan lah. Kena teruskan juga. Teruskan, Dol. Sebab kita dalam dua podcast ni pun kita memang untuk bisnes, promosi produk-produk kat Malaysia. Betul. Ni kan yang mana boleh. Berniaga pun sekarang ni tak macam dulu Dol. Sangat-sangat struggle. Betul, Semua peniaga-peniaga yang tengok ni pun memang confirm diorang akan setuju dengan statement Setuju, ni. Dol, sangat. Berniaga susah Dol kan. Betul, sangat, sebab Dol. kadang-kadang kekangan ekonomi, habit orang berbelanja. Kita tengok perbelanjaan tahun ni. Kita start daripada bulan puasa itu hari. Aku baca graf dia. Kita start daripada baju Melayu soft tu itu hari kan. Kita nampak pembelian dia tak macam tahun Lain lepas. dah, lain. Tahun lepas kan? Tahun lepas dia agak agresif sikit. Tahun ni agak struggle sikit. Walaupun view tinggi kalau kita buat live TikTok tu tapi dia punya numbers tak Buying dapat power macam dia tu. kurang dah sekarang ni. Habit membeli lain Dol. Dia tak sama. Mungkin orang berjaga-jaga dengan ekonomi. Betul. So orang tak tahu ke depan jadi apa. So orang mau kepada menyimpan. Itulah. Tapi kadang-kadang aku pelik juga. Ada juga orang yang macam dia buat tour. Kadang-kadang aku tengok orang Jadi juga kan. Jadi juga. So dekat situ kadang mungkin juga dia menguji kita punya Apa lagi style yang kita nak buat? kreativiti dalam kita. marketing. Betul. Benda-benda yang agak pelik sikit ke. Kalau contoh kalau mungkin orang tak nak datang ke kita, mungkin kita yang kena pergi ke dia. Tu maksud aku tu. Jangan kau cakap tadi diorang buat tour apa semua kan. Kau cuba buat ubah suai sikit. Sekarang kau jual baju soft dalam studio. Buat konsep yang orang jual jambu, jual kat traffic light. Jual baju, orang tengok orang miskin jual bandel loh kat situ. Teruk sangat tu brand tu nanti tu. Tapi burger aku nampak ada. Burger otai jual kat traffic light macam kau cakap. Betul, kau tak nak boleh datang, buat. aku datang situ. Budak-budak pakai kopiah. Aku respect kat situ tau. Kalau nak tengok selalu pukul 12 malam. Ada dekat Shah Tapi Alam. betul. Itulah dia memang menguji kita Kena punya cari creativity. apa lagi Kena Dol, cari. Tapi Kena macam gali. kita macam itu hari kita buka Spa Penyet tak ramai lagi player. Sekarang ni ramai. penuh. Dengan artis. Ya Dol. Ayam Itulah dia penyet, ayam persaingan. gepuk. Betul. So market makin kecil kan. Tapi tak apa, kita as a businessman, as a peniaga, Cari jalan lah, insyaAllah. Kena jalan. Aku kekuatan aku tengok pada Suem je. Sebab aku ambil pengalaman daripada Bubble Bee dia. Macam mana dia agresif, macam mana dia maintain. Tapi ini satu pujian lah. Ini mungkin aku nak puji sikit Hakim Stopa. Aku dia bercakap dengan dia. tunjuk kat aku. Aku bercakap dengan dia. Aku dahsyat. Memang dahsyat Dul. Dahsyat. Dia gila. comeback yang aku cakap Comeback itu yang sangat dahsyat. Itu jatuh sekali bangun 7 kali itu Dan dia. strategi dia tu pandai. Betul. Okey, kau tengok cara dia aturkan macam mana. Dia wujudnya Abang Husin. karakter Abang Husin disebabkan dia jual barang perempuan. Ya, Betul. terbalik Jadi betul, dia bila dia jual barang perempuan, dia kena ada satu karakter supaya perempuan tak kata dia pervert. Sebab dia main jual bra apa semua. Ya. So kalau dia as Hakim Stopa yang Tak jual boleh. benda-benda tak boleh. Oh, tak nak beli Jadi kan? dia, kau tahu sampai Datuk Seri Siti Nurhaliza beli dekat dia.
Oh ya? Hakim Stupa. Dahsyat. Pada aku. puji. Aku dahsyat, dah memang bercakap pasal dia itu. Dia memang power. Power tu. Itulah kadang-kadang yang mungkin kita as a celebrity yang menega ni mungkin kadang-kadang tak boleh buat tu. Dan mungkin tak nampak. Ya. So baguslah, ini yang kita nak dalam industri perniagaan ni. Maksudnya ada orang kreatif, ada orang bagus, ada orang yang kental semangat dalam berniaga. Berniaga ni orang yang terror je boleh duduk tu. Betul. Sebab tu ada orang yang duduk makan gaji, dia akan duduk makan gaji. Dia takkan boleh duduk atas. Setuju. Sebab dia pun mungkin tak larat nak pikul tanggungjawab. Nak Susah tu. berfikir. Betul. Okay. Tapi gaji memedal pula. Dah itulah pedal macam kita mana. je. Yelah kau makan gaji boleh lah. Kita yang bisnes ni. Yelah. Okay, so kita tutup lah Tutup lah. Kita tutup. Aku pun dah dapat jalan cerita kau dulu. Baik. Kau tapi kau ni memang dahsyat dulu. Tak adalah Dul. Kau dahsyat dulu. Sebenarnya kau kau nak kata aku dahsyat. Aku pun tak duduk di kaki kau baru ni aku tengok podcast yang kau kata kau hutang berpuluh juta. Kalau kau nak kata aku dahsyat, aku pun akan kata kau dahsyat. Kalau aku jadi tempat kau hutang berpuluh juta, entah Uish. aku yang dah terjun Aku Jabatan baru Pulau ni Pinang. yang tengok Syed Saddiq tu kan, aku dah mula takut kan. Ya, Aku Dul. cakap, adakah suatu hari aku kat situ Ya. menunggu keputusan kan. Engkau pun dahsyat Dul. Gila Dul. Engkau hutang berpuluh juta tapi engkau tetap tenang. Kena jalan, Engkau Dul. boleh jalankan hari-hari engkau. Dul, bukan senang tau orang nak adab hutang berpuluh juta Dul. Tak, sebab aku fikir satu Dul. Bila aku mati semua benda tu settle Dul. Aku dah tak tanggung lagi. Takkan ada benda yang kita boleh bawa sampai Tak kekal ada dah. kan? Jadi itu dugaan di kehidupan aku. So, Tapi aku andai kena kata jalan. dah lepas daripada benda tu, Dahsyat dah lah. lepas daripada Hutang tu. utang tu, aku rasa dia lebih sukses. Tapi Dul, sebab Allah ni dia dahsyat Dul. Betul. Dia memang maha dahsyat. Jadi kalau setakat dia nak bagi, kuat Dul. Kuat sangat tu. Itu air Macam sedikit Isak je. sorry, Dul. Sorry, Jangan Dul. macam Isak titik minum air. Dul, maklum dah lama tu. Yelah, dah tak lupa bentuk dia kan. Kat mana aku cerita tadi, anak kau. Allah Maha Dahsyat. Allah ni memang maha dahsyat. Sebab dia nak bagi, sekelip mata dia bagi. Betul. Dia nak ambil, sekelip mata dia ambil. Jadi sebab tu tak mustahil hari ni kau ada masalah sebesar gunung, besok settle dah masalah tu. Sebab dia nak dengan tak nak je. Dia kasih hutang tu dekat kau kan, nanti dia ambil balik hutang tu settle dah. Habis lah. Betul dah. Sebab tu dia memang dia maha pengasih, maha penyayang, semua maha kat dia. Betul. So kita nikmati je. Tak boleh nak cakap apa. Yang paling penting sekali kena banyak bersyukur sebenarnya. Betul. Boleh cakap, boleh menafas lagi ni. Ah. Kalau kau dah terbaring, Itu berezeki. Betul. so itulah dia. Okey, untuk episod minggu depan. Siapa ni? InsyaAllah sebenarnya memang teringin nak dapat dia. Aku takut sebenarnya nak panggil dia. Wah. Tapi rezeki dia datang. Hang ada minggu depan? Kau panggil pontianak Ha? Dia tak ada lah minggu depan. Dia cakap panggil pontianak, Dia takkan tak ada panggil minggu pontianak depan. tu. Hang tak balik lagi daripada Brunei. Tapi nanti untuk next hang balik lah nanti. InsyaAllah. Sebab aku kalau dia sampai sini, dia masuk dalam podcast ni, aku nak minta dia nyanyi lagu Di Ambang Wati. Oh lama. Ngam-ngam. Ngam lah. Ferdinand Suleh Boleh? Bukan. Bukan Dul. Aku nak dia suruh nyanyi, dia nyanyi lagu Di Ambang Wati tu. So siapa guest tu rasa dia boleh teka kot. So kena tengok minggu depan. So minggu ni selesai sudah, di mana Dul Podcast kali ni dibawakan dan dienakkan oleh Sambal Hitam Wati. Boleh pergi dekat TikTok shop, pergi tekan di beg kuning. Kita sekarang dah 40,000 botol. So Wow. Ingat kalau lapar nak makan nasi dengan apa lauknya? Ini Sambal dia, Wati. Sambal Wati dengan ayam goreng panas-panas. Mak dahsyat. ya, so kita akan jumpa lagi di Dul's Podcast minggu depan. Bye. Assalamualaikum. Ini cerita diorang berempat.